Kau ingat sejarah ni cuma hafal tahun, perang, siapa naik, siapa turun. Salah tu bos. Ibnu Khaldun dah tunjukkan yang sejarah ni ada roh, ada sebab dan ada logik di sebalik cerita. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Aku baru perasan aku ada satu lagi tajuk yang dah ditulis untuk bulan Ramadan itu hari tapi tak sempat nak ditayangkan. Jadi aku nak clearkan dulu konten-konten yang sedia ada ni sebelum aku start tulis yang baru. Ini hari aku nak kongsikan secara ringkas tentang seorang cendekiawan Islam yang popular masa abad ke-14 iaitu Ibnu Khaldun. Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan pada 27 Mei 1332 dekat Tunis, Ifriqiah atau sekarang dikenali sebagai Tunisia. Ibnu Khaldun ni dilahirkan dalam keluarga bangsawan Andalusia yang menetap dekat Carmona, Seville. Untuk pengetahuan korang, keluarga beliau berketurunan Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Bila Seville jatuh ke tangan orang Kristian masa peristiwa Reconquista pada tahun 1248, keluarga Ibnu Khaldun terus berhijrah ke Maghribi atau Morocco dan akhirnya menetap dekat Tunisia. Ayah beliau pernah jadi tentera dekat Tunisia tapi tak lama lepas tu ayah beliau tinggalkan kerjaya politik demi nak mendalami bidang tasawuf, teologi, undang-undang dan pesuratan. Sayangnya Black Death telah sampai ke Tunisia dan mengorbankan kedua ibu bapa Ibnu Khaldun masa beliau berumur 16 tahun. Ibnu Khaldun ni dah hafal Al-Quran sejak kecil dan beliau dah khatam sebelum umur beliau 10 tahun. Oleh kerana kedudukan keluarga beliau agak tinggi, Ibnu Khaldun dapat berguru dengan guru-guru yang hebat seperti Imam Al-Abili, Abu Ar-Rahman Al-Khazraji, Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Hatab dan ramai lagi. Beliau dah menguasai pelbagai jenis ilmu seperti bidang linguistik Arab, hadis, fiqh, syariah, matematik, logik dan falsafah di usia yang sangat muda. Bukan sekadar belajar beliau ada sijil ijazah untuk semua bidang ni tau. Jadi Ibnu Khaldun ni ada pengetahuan yang baik dalam pelbagai bidang ilmu. Masa berusia 18 tahun beliau terpaksa berhenti belajar sebab wabak taun melanda Tunisia. Ketika berusia 20 tahun Ibnu Khaldun mulakan kerjaya politik di mana beliau diberikan jawatan dekat Mahkamah Tunis dan menjadi Katib Al-Alamah, pemegang cok mohor kerajaan Tunis yang diperintah oleh Muhammad Ibnu Tafrakin. Pada tahun 1352, Abu Ziyad Sultan Konstantin telah menyerang dan menawan Tunis. Jadi Ibnu Khaldun decide nak ikut guru beliau Al-Abili pergi ke Fes Maghribi. Dekat sana, Abu Inan Faris pertama Sultan Kerajaan Marinid telah melantik beliau sebagai setiausaha diraja. Walau bagaimanapun, Ibnu Khaldun telah ditangkap kerana dituduh terlibat dalam konspirasi pemberontakan menentang kerajaan. Jadi beliau telah dipenjarakan selama 22 bulan pada tahun 1357 semasa berusia 25 tahun. Masa ni Ibnu Khaldun mula sedar yang politik ni penuh dengan pengkhianatan, tamak kuasa dan ketidakstabilan peringkat dalaman. Lepas Abu Inan Faris yang pertama meninggal dunia akibat diracun pada tahun 1358, Wazir Al-Hasan Ibnu Umar bebaskan beliau dan kembalikan semula jawatan beliau. Politik dekat Maghribi ni makin lama makin tak stabil dan pemerintah selalu bertukar ganti. Ibnu Khaldun yang dah semak dengan politik istana Maghribi terus decide nak berundur. Lepas tu beliau berhijrah ke Granada, Spanyol dan berkhidmat untuk Sultan Muhammad ke-5 sebagai pegawai diplomatik. Walau bagaimanapun hubungan Ibnu Khaldun dengan wazir kepada Sultan Muhammad Ibnu Al-Khatib tak berapa nak baik. Jadi pada tahun 1363 Ibnu Khaldun kembali ke Ifriqiah atau sekarang disebut sebagai Afrika. Ibnu Khaldun telah disambut baik oleh Sultan Abu Abdullah. Beliau telah dilantik sebagai wazir dan ketua qadi. Selepas kematian Abu Abdullah, Ibnu Khaldun decide nak fokus pada tugas-tugas ilmiah. Pada tahun 1365, Sultan Abu Hamu panggil Ibnu Khaldun untuk berkhidmat sebab kemahiran politik beliau dah menjadikan Ibnu Khaldun ni satu aset yang bernilai. Pada tahun 1366, Abu Faris Abdul Aziz yang pertama pula naik tahta Kesultanan Marinid dekat Maghribi. Naik je jadi sultan, Abu Faris pun jalankan reformasi istana yang menyebabkan Maghribi semakin stabil. Abu Faris mengiktiraf kebolehan dan pengalaman Ibnu Khaldun. Maka Ibnu Khaldun dipanggil semula ke dalam pentadbiran
pasukan kerajaan Maghribi sebagai penasihat dan pegawai diplomatik. Masa nila, Ibn Khaldun berpeluang untuk kenal dengan ramai tokoh politik, tokoh ulama dan tokoh intelektual dari pelbagai tempat. Dalam masa yang sama, beliau mengumpul banyak maklumat sejarah. Bila Abu Faris meninggal dunia pada tahun 1372, kerajaan Maghribi bergolak balik. Ibn Khaldun yang dah letih dengan dunia politik ni decide nak mengasingkan diri dekat benteng Khalad Ibn Salama yang terletak dekat barat Aljazair atau sekarang disebut sebagai Algeria pada tahun 1375. Selama 3 tahun menetap dekat sini, beliau telah menulis Al-Muqaddimah, bahagian awal kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mutabda' wal Khabar. Karya-karya nila yang menjadi tonggak ilmu sosiologi, ekonomi dan historiografi moden. Sayangnya, beliau kekurangan sumber dan kitab rujukan untuk sempurnakan karya-karya agung ni. Pada tahun 1377, beliau kembali ke Tunis dan berkhidmat dalam kerajaan Abu Al-Abbas Ahmad. Kali ini beliau fokus sepenuhnya terhadap pengajian dan penulisan sehingga karya sejarah agung beliau berjaya disempurnakan. Walau bagaimanapun, hubungan beliau dengan pemerintah Tunis tetap tegang dan beliau dilarang keluar dari Tunis. Maka Ibn Khaldun bagi alasan nak tunaikan ibadah haji sebagai cara nak keluar dari Tunis dan belayau ke Iskandariah, Mesir pada tahun 1382. Dekat Mesir, Ibn Khaldun nampak yang Mesir ni menikmati kemakmuran dan kebudayaan yang tinggi di bawah pemerintahan kerajaan Mamluk. Sedangkan wilayah-wilayah Islam yang lain masih lagi bergaduh nak menentukan sempadan negara dan berebut kuasa pemerintah. Pada tahun 1384, Sultan Al-Malik Az-Zahir Saifuddin Barquq melantik Ibn Khaldun sebagai profesor di Madrasah Kamhiyah dengan Al-Azhar dan ketua hakim mazhab Maliki. Sayangnya, usaha beliau nak menjalankan reformasi undang-undang telah mendapat tentangan yang menyebabkan beliau terpaksa meletakkan jawatan sebagai hakim. Pada tahun yang sama juga, kapal yang bawa isteri dan anak-anak Ibn Khaldun dari Tunisia karam dekat lokasi yang berdekatan dengan pantai Iskandariah. Peristiwa yang mengorbankan seluruh ahli keluarga beliau ni dah bagi kesan yang mendalam dekat Ibn Khaldun. Dalam kitab At-Ta'rif, beliau telah menyebutkan peristiwa ni sebagai ujian besar dalam hidup beliau. Walaupun begitu, beliau tetap meneruskan usaha dalam bidang ilmu dan pentadbiran. Pada tahun 1389, Emir Mintash dan Yalbugha Al-Nasiri telah menjalankan pemberontakan untuk menjatuhkan Sultan Barquq untuk menaikkan Sultan Haji yang kedua. Bila kumpulan pemberontak menguasai Kahirah, Ibn Khaldun telah dipaksa untuk mengeluarkan fatwa yang menyokong penurunan Sultan Barquq. Setahun kemudian, Sultan Barquq conquer balik Kahirah dan jatuhkan semua pemberontak. Ramai yang dah takut andai kata Barquq nak balas dendam terhadap para ulama yang keluarkan fatwa untuk menentang beliau. Namun, Sultan Barquq telah mengampunkan Ibn Khaldun dan ulama lain sebab beliau tahu semua ulama ni telah dipaksa untuk ikut arahan. Pada tahun 1400, tentera Mongol di bawah pimpinan Timur atau selalu disebut sebagai Tamerlane telah mengepung Damsyik yang berada di bawah kuasa kerajaan Mamluk. Timur ni memang terkenal dengan kekejaman dia dalam perang. Jadi, pada tahun 1401, masa pemerintahan An-Nasir Faraj bin Barquq, Ibn Khaldun telah menyertai kempen ketenteraan ke Syria untuk menentang tentera Timur. Ibn Khaldun tak yakin yang kempen tu akan berjaya sebab Sultan An-Nasir Faraj ni muda lagi, tak banyak pengalaman dalam pemerintahan. Jangkaan Ibn Khaldun tu jadi realiti bila Sultan An-Nasir Faraj decide nak tinggalkan Damsyik dan balik ke Mesir. Para ulama dan pemimpin kota Damsyik pun decide nak hantar delegasi diplomatik untuk berunding dengan Timur. Timur pun setuju nak berunding dekat kemah tentera dia dekat luar tembok kota Damsyik. Dalam pertemuan ni, Ibn Khaldun telah memuji kebesaran Timur, memberikan penghormatan politik secara rasmi dan menceritakan sejarah besar umat Islam dengan Mongol. Di atas permintaan Timur, Ibn Khaldun telah menulis sebuah laporan panjang berkenaan wilayah Maghribi. Walaupun dah berunding, Timur tetap conquer dan hancurkan Damsyik, tapi masjid dan tempat suci tak dimusnahkan atas diplomasi Timur dengan Ibn Khaldun. Untuk pengetahuan korang, Timur ni bukan nak sangat pun conquer Damsyik ni. Tujuan serangan Timur ni sekadar strategi psikologi je demi nak tunjukkan kepada dunia bahawa kuasa Mongol masih relevan dan menakutkan. Selain tu, dia nak balas dendam dekat tentera Mamluk yang mengalahkan Mongol dalam perang Ain Jalut. Lepas dah settle dekat Damsyik tu, Timur dengan tentera Mongol pun belah dari situ sebab target utama diorang sebenarnya Empayar Uthmaniyah yang dah makin berkuasa. Bila Timur dah berundur, Ibn Khaldun pun balik ke Mesir dan menulis laporan tentang bangsa Mongol dengan kajian perwatakan Timur. Ibn Khaldun sangat kagum dengan kebijaksanaan Timur walaupun tak setuju dengan kekejaman dia. Dalam catatan Ibn Khaldun, Timur ni sangat menghargai ilmu pengetahuan, sangat bangga dengan warisan Genghis Khan dan suka berbincang pasal sejarah dengan politik. Dalam kitab At-Ta'rif, Ibn Khaldun berkata, "Aku tak pernah bertemu seseorang yang lebih mengagumkan, lebih bercita-cita besar dan lebih haus kepada kekuasaan seperti Timur." Tahun-tahun akhir kehidupan Ibn Khaldun dihabiskan dekat Kahirah. Pada ketika nila, Ibn Khaldun menyiapkan kitab Al-Ibar tadi tu dengan kitab At-Ta'rif bi Ibn Khaldun. Akhirnya, beliau meninggal dunia pada 17 Mac 1406, sebulan selepas
selepas dilantik sebagai Kadi Malik kali yang ke-6. Beliau dipercayai dikebumikan dekat kawasan pemakaman Bab Al-Nas, Kahirah. Ibnu Khaldun ni dah jadi tokoh utama dalam bidang sejarah, peradaban, falsafah sejarah, sosiologi dan historiografi. Kitab Al-Muqaddimah telah membuktikan bahawa beliau mampu menganalisis tamadun dari segi formula, faktor kegemilangan dan kejatuhan. Selain tu, beliau boleh menafsir sejarah berdasarkan ekonomi, psikologi, alam sekitar dan geografi. Melalui kitab ni juga, Ibnu Khaldun menjelaskan makna sejarah dan kaedah beberapa mazhab dalam membukukan sejarah. Arnold Toynbee, seorang tokoh besar dalam bidang sejarah, telah menganggap Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun ni sebagai falsafah sejarah paling agung yang pernah ditulis dalam sejarah manusia, tanpa tandingan dalam mana-mana tamadun sebelum era moden. Ibnu Khaldun juga dianggap sebagai bapa ekonomi Islam disebabkan teori logik dan realistik beliau. Teori beliau ni lagi awal dari teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh pakar ekonomi barat macam Adam Smith dan David Ricardo. Oleh itu, harus kita akui bahawa Ibnu Khaldun ni seorang sarjana Islam yang sangat terkemuka dan ada pengetahuan yang luas dalam bidang kepakaran beliau. Beliau juga sangat disegani oleh sarjana Islam dekat barat sebab pandangan dan teori beliau dah banyak menyumbang kepada masyarakat dan masih digunakan sampai ke hari ini. Begitulah kisahnya tentang seorang sarjana Islam yang sangat dihormati, iaitu Ibnu Khaldun. Sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, boleh tulis dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih semua, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.